Aku tak tahulah nak gelak ke, nak kesian ke. Tapi aku tak faham dengan pembangkang Perikatan Nasional terutamanya PAS ni. Bila mereka punya sembang, punya gebang nak tawan Putrajaya, nak rampas Pahang, nak cerita yang diorang ni hebat. Tapi benda simple pun diorang tak faham. Okay, ni salah satu contoh lah kan. Graf kononnya nak tunjuk trend kebangkitan PAS dekat Pahang. Dibagilah graf kan daripada 1999 sampailah 2022. Nak ceritanya semakin meningkat sokongan sampai tahap sekarang ni ada 15 kursi. Yang tu tak apa, itulah kenyataan dia. Cuma yang aku tak faham dengan graf ni, macam mana 6 ni boleh duduk lebih rendah daripada 3. Kan? 1999 dapat 6 kursi. 2040, 2008 naik kepada 2. Tapi 2 ni lebih tinggi daripada 6. 3 ni lebih tinggi daripada 6. Dan seperkara lagi, sepatutnya 6 ni dia duduk atas lah. Kan? Tapi kalau 6 duduk atas ni, tak logik juga sebab 8 tu kat sini. Okay, 8 tu kat sini. Macam mana 8 ni lebih tinggi daripada 8 yang ni, indikator yang ni. Kan? Dan seperkara lagi 3. 3 sepatutnya dia duduk bawah daripada 4. Macam mana 3 boleh duduk atas daripada 4? 6 pula duduk paling bawah. Ni graf apa yang korang bagi dekat rakyat ni? Dan kalau graf ini dibuat oleh Saitro Perikatan Nasional, aku tak ada masalah. Masalahnya yang post ni adalah Pemuda PAS Pahang. Dia yang post. Ni mungkin page official Pemuda PAS Pahang. Macam mana mereka tak perasan benda sesimpel ini, lalu mereka dengan yakin dan bangganya mereka post. Dan kalau budak sekolah tengok benda ni, dia orang pun jam. Serius, dia orang pun jam. Sebab apa? Sebab seperkara lagi kalau korang tengok ni ni 16 tau, 16. Tapi dia nak cerita dia dapat 15 tu, garisan tu lebih tinggi daripada 16. Aduh, jam betul lah. Sebab tu lah aku kata, diorang ni selain daripada hilang fokus tujuan sebenar nak jadi kerajaan, tetapi mereka menunjukkan sikap mereka yang sebenar. Jadi berbaloi ke bagi kursi dekat PAS? Sedangkan benda sesimpel itu pun mereka gagal untuk faham, gagal untuk semak terlebih dahulu. Ni kita cerita pasal nak bagi diorang tawan ataupun manage negeri. Kita nak bagi diorang manage negara ni. Kalau benda simple macam tu pun gagal nak faham, macam mana ni nak urus takbir negara dan negeri dengan baik? Korang fikir sendirilah kan. Jadi aku nak share sikit lah satu update terbaru daripada Bang Mat, yang mana nak meredakan dulu keadaan dan juga gelak tawa kita ni. Yang mana Bang Mat di dalam satu sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan isu padi dan beras antara yang banyak dibangkitkan. Antaranya soal pemutuan padi yang tinggi dan tidak sekata, yang memang memberi kesan kepada pesawah. Bab ini Kementerian ambil maklum sepenuhnya. Cuma untuk kita faham sama-sama, musim penuaian padi di Kedah baru saja bermula hujung Disember 2025. Setakat 26 Januari 2026, yang dituai baru sekitar 3% sahaja. Maknanya musim ini masih di peringkat awal. Dan aku difahamkanlah, Bang Mat sentuh pasal isu ni berkenaan dengan satu demo yang dibuat dekat utara hari itulah. So, Bang Mat masuk dalam parlimen dan jelaskan hal ini. Dan kita berharap segala yang diusahakan oleh pihak kerajaan akan dapat memberikan manfaat dan juga keadilan kepada semua. Assalamualaikum. Ciao.